Petang ni aku rasa macam nak makan apam lah, Muaz. Apam Akak buatlah apam yang menarik. Kita buat apam soda lah. Ush. Lain sikit. Apam soda pop. Kita buat letak aiskrim soda. Wah, macam mana nak buat dia, Kak? Okey, bahan-bahan ni kita mixkan dulu. Okey. Lepas tu alamak lupa pula letak overlap tadi. Kita masukkan je lah. Kan ni resepi kita. Betul-betul kita buat dia. Kan. Bagi gebu semua tu boleh masukkan tepung gandum dan juga garam. Oh, ni lah bukan soda. garam, tepung penaik dan juga aiskrim soda. Oh, tadi tu aiskrim soda. Boleh lah. Pukul lagi sampai gebu. Wow, warna merah di menerang. Kemudian letakkanlah, asingkanlah berapa warna yang kau nak. Kalau aku nak 3 je, so aku letaklah 3 tempat. Faham. Maksudnya masa terbekas tu kita asingkan Ya, betul. Lepas tu guna acuan lompang je. Jangan lupa letak minyak dulu supaya tak melekat. Minyak apa? Tak kisah minyak apa. Selalu guna minyak masak lah. Takkan minyak zaitun. Mana tahu nak sihat. Hebat now kita. Wow, kelas. Lepas tu ikut kreativiti masing-masing lah nak letak macam mana dalam bekas lompang tu. Ini aku punya cara lah. Bolehlah buat bentuk muka ke bentuk apa boleh, ke. suka hati kamu. Kemudian kita kukus. Berapa lama kan kukus ni? tu 15 ke 20 minit dah siap. Tara. Wow, soda pop mana pop naik. Pop. Comel tak? Comel. Ini Kopek sikit. Makan pun sedap. Gebu-gebu ni mesti sedap jamat ni. Betul. Makan ingat rasa.